Kepala Batas tiada dalam Dewan. Yang berhormat Sarah Tok. Sarah Tok pun tak ada dalam Dewan. Ada. Mana? Oh, ada. Sila. Minta maaf. Sila. Terima kasih Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama terlibat dalam perbahasan usul menjunjung kasih titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 11 Mac yang lalu. Cadangan mempelbagaikan tanaman. Yang di-Pertua, titah ucapan baginda menyarankan agar kerajaan lebih proaktif dalam mencari jalan bagaimana kita mampu menangani kejatuhan harga komoditi sawit getah amat dah dialu-alukan. Harga komoditi tanaman seperti sawit, getah dan lada mengalami kejatuhan yang mendadak. Segala sokongan dan galakan perlu dipertingkatkan oleh kerajaan untuk membantu golongan kecil. Sehubungan itu, saya ingin memperkenalkan tanaman kelapa hibrid baru yang dipanggil kelapa Makapuno. Mengikut kajian yang dijalankan oleh seorang saintis luar negara, kelapa Makapuno ini mampu menghasilkan pulangan yang jauh lebih lumayan dibandingkan dengan tanaman kelapa sawit. Dari segi pengeluaran minyak mentah, kelapa Makapuno boleh mencapai 16 tan per hektar berbanding dengan kelapa sawit yang hanya mampu mengeluarkan minyak mentah hanya 5 tan per hektar. Maknanya kelapa Makapuno dapat menghasilkan 3 kali ganda minyak mentah dibandingkan dengan kelapa sawit. Kalau diproses kepada bahan api biofuel, kelapa Makapuno mampu menghasilkan 15 tan per hektar, manakala kelapa sawit hanya menghasilkan biofuel 2,5 hingga 3 tan per hektar. Maknanya kelapa Makapuno mengeluarkan hasil 5 kali ganda bahan api biofuel setiap hektar. Tanaman kelapa Makapuno mempunyai kelebihan dan potensi iaitu senang dituai sepanjang tahun. Sesuai ditanam di kebanyakan jenis tanah seperti pantai, tanah gambut atau tanah bukit. Kurang dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Boleh dituai seawal 2 tahun sehingga 25 tahun. Minyak kelapa Makapuno mempunyai rantaian light hidrokarbon yang amat sesuai digunakan sebagai bahan api untuk kapal terbang. Penanaman kelapa Makapuno tidak akan menghadapi sekatan daripada negara di dunia, tidak seperti minyak kelapa sawit. Tanaman kelapa Makapuno ini adalah mesra alam. Pemasaran minyak kelapa Makapuno ini adalah sangat luas sekali. Oleh yang sedemikian, kelapa Makapuno ini amatlah sesuai ditanam untuk menggantikan tanaman sawit. Isu sekolah usang dan kurang kemudahan di SMK Seratuk dan SMK Kelakar. Yang di-Pertua, di sini saya ingin merakamkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan kerana telah bertindak menghantar 2 pegawai dari Jabatan Pendidikan Persekutuan ke SMK Seratuk dan SMK Kelakar sebagai lawatan tindak balas terhadap isu ini yang saya bangkitkan pada sidang lepas. Oleh itu, cadangan pembelian katil almari yang cukup, pembaik pulih bangunan atau bina blok baru asrama di kelas yang usang haruslah diberi perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya. Dan apakah tindak balas yang seterusnya dari pihak kementerian? Kekurangan guru terlatih bahasa Iban. Yang di-Pertua, bercakap mengenai mata pelajaran bahasa Ibunda, saya amat bersetuju dengan Menteri Pendidikan yang menyatakan bahawa tidak ada diskriminasi dalam pengajaran bahasa Ibunda. Oleh itu, saya ingin menselitkan kekhawatiran tentang kekurangan pengambilan guru terlatih untuk bahasa Iban di Institut Pendidikan Guru di seluruh Malaysia tahun ini. Saya difahamkan dari 6,000 lebih pengambilan guru di seluruh negara, hanya 20 orang saja dikotakan sebagai guru terlatih bahasa Iban. Pengambilan yang begini amatlah sedikit jika diambil kira jumlah keperluan guru bahasa Iban iaitu 2,200 untuk memenuhi keperluan di sekolah rendah dan menengah di seluruh Sarawak. Oleh itu, saya ingin menyarankan Kementerian Pendidikan untuk mengkaji kembali kuota yang dihaskan bagi pengambilan guru bahasa Iban. Penyelenggaraan ban-ban di skim kawasan tanah bersepadu IDA. Yang di-Pertua, saya ingin membawa perhatian Dewan ini kepada keperluan pertukaran untuk menyelenggara yang lebih khusus dan menyeluruh terhadap struktur tebing yang terakis, jalan kebun dan pengukuhan ban yang sedia ada di bawah selian IADA Kelakar Saribas yang merangkumi keluasan 10,300 hektar melibatkan 26,400 petani. Kesejahteraan dan keselesaan perkampungan keluarga tani terlibat amatlah bergantung kepada keberkesanan sistem pengairan dan saliran yang diselenggarakan oleh IADA.
Kampung dan rumah panja yang terlibat ganggu oleh masalah sistem pengairan dan ban pecah ialah seperti Empayang, Kabung Nyabur, Sesang dan Gurigat. Banyak tanaman terjejas akibat kemerosakan air masin dan menambahkan lagi beban petani yang sudah mengalami harga komoditi yang merudum. Justru itu saya mohon perhatian serius dari Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani berkenaan dengan isu penyelenggaraan ban di kawasan IADA Kelakar Saribas. Peruntukan dana khas perlu dibuat oleh pihak Kementerian untuk mengambil pulih ban-ban yang rosak dengan secepat mungkin. Kemudahan kesihatan di Hospital Seratok. Saya ingin mengenengahkan keadaan Hospital Seratok yang sangat memerlukan peniktarafan. Hospital ini dibina pada tahun 70-an dan keadaannya sangat sempit dan uzur. Banyak peralatan perubatan perlu diganti. Jumlah pesakit yang kian bertambah menimbulkan masalah kepadatan. Oleh demikian, saya meminta jasa baik daripada Kementerian Kesihatan untuk membuat lautan dan meninjau keadaan Hospital Umum Seratok. Kekurangan mesin hemodialisis di unit hemodialisis Hospital Seratok. Unit hemodialisis Hospital Umum Seratok saban tahun mengalami kesesakan untuk penampung pesakit buah pinggang. Unit hemodialisis di hospital hanya mempunyai 9 buah mesin sahaja, yang menjadikan 5 daripada 9 mesin ini dikategorikan sebagai uzur kerana sering rosak dan berumur lebih 10 tahun. Untuk makluman, unit hemodialisis ini telah beroperasi pada tahap maksima iaitu merawat 4 papan pesakit setiap hari. Jalan Kupang Bajau. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin meminta pencerahan daripada KPLB akan perkembangan rancangan pembinaan jalan raya menghubungkan Jambatan Krian dan Pen Borneo Highway. Projek Jalan Raya Kupang Bajau sepanjang 20 km sudah diluluskan pembinaannya oleh kerajaan terdahulu, tetapi kerja fizikal telah ditunda tahun lepas oleh KPLB kerana kekangan kewangan. Satu lagi projek infrastruktur yang ditunda ialah pembinaan jalan Krian dengan harga 90 juta. Tetapi kerajaan Sarawak telah mengambil alih pembinaannya bersama dengan perbelanjaan. Justru itu tanggungan kerajaan persekutuan sudah berkurangan. Ini yang the last point. Maka pembinaan jalan Kupang Bajau ini semakin mendesak. Kita tak nak keadaan di mana jambatan Krian yang dibina oleh kerajaan Sarawak siap dibina nanti, tetapi tidak ada jalan raya yang menghubungkan jambatan tersebut dengan Pen Borneo. Saya amatlah menyeru pihak KPLB memulakan semula pembinaan jalan Kupang Bajau. Janganlah sampai rakyat memperlekehkan kerajaan PH nanti. Dengan ini, saya ingin mengakhiri ucapan saya dan menyokong titah ucapan Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih.